Kenapa bila kena blacklist, bank automatic akan reject kita punya loan baru. Bila nama kita dalam blacklist, kita antara orang yang berisiko tinggi untuk bank bagi pinjaman. So mungkin korang punya rekod tu negatif ke, korang ada gagal pembayaran loan yang sebelum ni, itu pun boleh jadi isu juga. Nombor 2, SITOS dan juga SIKRIS. Kalau korang nak tahu, loan approval bank akan ikut 100% pada rekod SITOS dan juga SIKRIS. So kalau korang punya rekod tu memang teruk, ada tunggakan bayaran, memang bank akan reject. Contohnya tunggakan 2 ke 3 bulan ke atas. Korang tak bayar lagi, confirm rekod korang memang buruk dekat SITOS ataupun SIKRIS. Nombor 3, bank anggap korang tak pandai uruskan hutang dengan betul. Korang punya pembayaran loan tak konsisten kan. Kejap bayar, kejap tak bayar. Cash flow tak stabil. Liability lebih besar daripada kemampuan. Yang tu pun bank ambil kira. Dan yang last kali, nombor 4 adalah polisi bank tu sendiri. So kebanyakan bank menggunakan polisi yang sama. Jika korang punya rekod tu ada blacklist, kebanyakan bank memang akan reject. Dia ada 2 tahap. Satu, korang tak bayar sebulan ke 2 bulan punya pembayaran loan yang lama, membuatkan korang punya rekod tu berisikolah untuk bank bagi loan. Tapi kalau korang lewat 3 bulan berturut-turut, yang tu automatic bank akan reject loan korang. So kalau korang rasa video ni bermanfaat, jangan lupa follow dan like video ni.